Hai, salam sejahtera. Hari ini kita jumpa lagi. Saya ingin kongsikan macam mana kita nak create board untuk Zap Quiz. Ingat tak yang sebelum ni saya ada share macam mana nak create quiz, dia punya cara permainan. Okay, hari ini saya nak kongsikan benda baru dalam Zap Quiz di mana bagaimana kita nak buat board dalamnya. Baiklah, kita pergi ke bahagian Zap Quiz. Okay, mari saya share screen. Okay, saya share. Okay, ini adalah Zap Quiz. Okay, contohlah saya keluar dulu ya. Saya tunjukkan kepada cikgu bagaimana saya nak buat Zap Quiz board. Okay, sebenarnya cikgu boleh pergi ke bahagian lepas cikgu login, saya ajarkan cikgu login. Lepas tu cikgu ke bahagian create yang ni. Dalam create ni ada create board. Okay, cikgu klik dekat create board. Lepas tu dekat create board ni, cikgu boleh nampak ada kod nombor dia. Okay, lepas tu katakan cikgu nak guna kod ke ataupun scan QR ke ataupun kita boleh pergi share di atas sini. Lepas tu kita copy link. Lepas tu copy link ni cikgu boleh share dengan murid-murid cikgu. Mungkin ada grup kelas, grup mata pelajaran. Jadi saya akan share bahagian ini yang saya dah copy link ni ke dalam grup Telegram murid saya. Contohnya kalau kita share dalam kelas, okay, mana-manalah. So kita boleh bagi link ni pada murid kita. Jadi kita bagilah dalam tu. Tapi saya belum bagi tahu murid kan. Jadi saya masukkan dulu dalam ni. Saya pergi linknya. Saya share. Lepas tu pastikan bila kita dah share link, kita ada bagi tahu murid apa yang perlu murid hantar. Contohnya saya minta murid hantar keputusan kuis yang pernah mereka buat. Jadi bolehlah saya tunjuk cikgu ya. Murid-murid akan pergi kepada link ini. Bila klik link ini, dia akan terus ke bahagian board. Okey, dalam bahagian board ni dia akan jadi right post. Apabila right post ni mereka klik, okey, sebabkan saya dah masukkan nama saya. Kalau murid, dia akan suruh masukkan nama dulu, nickname. So masukkan nama, lepas tu entry content. Okey, apa yang content cikgu suruh mereka hantar. Jadi contohlah mereka boleh hantar menarik. Contohlah kita bagi minta feedback daripada murid kan. Menarik bermain guna Zap Quiz. Lepas tu, murid-murid ni boleh submit tapi katakan ada letak gambar contohnya apa keputusan Zap Quiz mereka, boleh ambil lah, upload lah kan, uploadkan dia punya gambar dia. Kita boleh drag and drop, boleh ataupun nak upload pun boleh, tak ada masalah. Okay, right. Lepas tu dah drag, dah masukkan macam ni. Okay, kita nampak kan, kita dah drag kan. Lepas tu ni yang dia punya ni. Kita dah boleh ambil. Ni dia upload. Upload kan. Dalam upload ni kita ambil drag dan letak gambar itu. Tengok nampak nampak tak? Dia dah masuk. Gambarnya sudah masuk. Bila gambarnya sudah masuk, kita boleh submit. Katakan nak warna lain, boleh juga tukar. Tapi yang itu nanti saya ajar. Okey, kita boleh submit. Nampak tak? Jadi saya dah masukkan dalam ataupun murid boleh masukkan dalam board tu apa yang mereka diminta buat. Ini adalah menarik dan boleh lebih murid boleh ni. Apabila daftar, dia akan minta adakah benda tu nak perlu approve atau tidak. Jadi saya sebagai admin, saya boleh proofkan. Kalau approve, tak approve, dia akan terdelete. Macam itulah. Ini contohnya. Okay. Nanti saya cuba gunakan murid saya tolong hantarlah contoh Okay, mari kita lihat. Okay, Zap Quiz ni. Kita tekan, kita tengok contoh Saya cuba buka guna phone saya. Lepas tu. Okay. Dia dah automatic sebab saya dah sign in kan. Dia punya saya punya. Macam itulah cerita. Nanti saya akan cuba share yang lain pula. Okay. Itu saja menarik kan menggunakan board. Jadi ramai murid boleh hantar dalam ini.
Okey, sekian. Terima kasih.